Lima lah, ambil 5 hektar lah. Round figure lah. Dia dapat 5,000 hektar. Kita 5,000 hektar lebih besar dari Putrajaya. Ya, Putrajaya lebih besar. Kita dapat 5. Engkau dapat 5,000, aku dapat 5. Lepas tu happy. Mana, apa Kebanggangan tu kat mana kan? ini guntingan apa ni? Kalau benda tu no man's land atau tak ada orang punya, masih pertikaian. Kalau benda tu dia kata lalas, okey. Oh, lepas tu ada satu lagi segmen saya tengok, tak tahu Anwar ke cakap, siapa kata. Sebenarnya tempat tu 5,900. Oh, kita memperolehi tambahan 700. Apa benda kind of statement ini? Bukan kita sama-sama 700. Dia dapat 5,200, kita dapat 700. Tu 700 tu berapa persen tu? Berapa? 15%? Tak sampai 15%. Dia dapat 85%. 85. So macam mana gunding macam ni? Ini budak sekolah pun gunding lagi terror daripada tu. 1 untuk kau, 1 untuk aku. Ini kita bagi 8 untuk kau, 2 untuk aku. Mana boleh macam tu? Tapi saya ingat Piramli dia dapat baca kadang masa dia buat filem tu dulu. Perkiraan tu. Perkiraan tu. Yes. Lepas tu nak justify, dia kata, oh yang kawasan 5 itu memang wilayah Indonesia. Dia bawah pentadbiran dia. Apa benda kind of justifikasi is that? Apa pula dia yang kalau benda tu di bawah pertikaian, buat apa kita bagi dia masuk, dia pergi mentadbir kat situ? Tidak sepatutnya. You know, kalau petikai. Kita pergi, lepas tu pergi Indonesia. Okeylah. Kalau nak start, kan, kita start, okey, kita nak lebih. Lepas tu, okey, lala jadi 50-50. 45-55 pun mungkin boleh diterima akal lagi. Tapi 85-15, tak boleh lah. itu hilang akal. hilang akal. Itu tak boleh, you know. Tapi dari soal perbincangan ni, Syam, tak semua pemimpin saya rasa layak untuk hadir untuk berbincang lah. Dia kena ada hati, tak boleh hati tisu lah. Tak boleh. Maknanya, dalam keadaan yang berlaku ni saya rasa... Itu saya cakap tu. Saya post lah pagi tadi ke semalam. Susulan daripada kenyataan Datuk Seri Anwar lah, Perdana Menteri. Dia kata, kita kena jaga hati dan perasaan Indonesia. Bila saya dengar macam tu, saya naik, rasa, bukan upset lah, rasa, apa benda ni? Bila kita pergi nego dengan negara luar pasal sempadan, apa hal pula kita nak jaga hati perasaan dia pula dah? Ini bukan awak nak pergi meminang orang ke apa ke benda, nak jaga hati mak mertua ke kedaulatan benda. Negara ni. Ini kedaulatan negara, keselamatan negara kita pasal sempadan. The emotional part tu, hati dan perasaan has nothing to do with it. Nak kena tak jawab. Itu tak boleh. Ini kita nak pergi berunding dengan orang pasal kita punya sempadan ini, awak pergi berunding nak kena jaga hati dia. Awak ingat dia nak jaga hati awak ke? So Indonesia pun tak kisah pasal mana ada tak apa tu kenyataan daripada Presiden Indonesia ke ahli politik Indonesia ke go into the negotiation, dia kata kita kena jaga hati perasaan dia lah ini kan. Kita bincang, ada tak? Tak ada. Perdana Menteri tak sepatutnya cakap macam itu. Nombor satu, nampak awak lemah. Nampak lemah. Oh, nak pergi berunding kena jaga hati perasaan dia. Itu pun dah kurang markah tu. Dah fail dah tu. Lepas tu nampak awak lemah. So kepada Datuk Seri Anwar, awak bukan saja bawa awak punya jawatan sebagai Presiden PKR. Awak bawa kursi Perdana Menteri Malaysia mewakili rakyat Malaysia. So bila buat statement macam itu, bukan saja yang menunjukkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ni lemah. Dia menunjukkan kursi Perdana Menteri Malaysia itu lemah. Dan bila kursi Perdana Malaysia itu lemah, seluruh rakyat Malaysia inilah lemah. Rakyat Indonesia tengok dah lah dia dapat 5,200 hektar. Dia nak seluruh media Indonesia dah dibuat-buat begitu. Ini bukan kita cakap. Dia punya pegawai cakap ini. Lepas itu dia nampak, dah lah kita dapat banyak. Sebab dia orang ini pergi berunding, dia nak jaga hati kita pula tu. So ini yang saya cakap tak boleh dalam hubungan antarabangsa. Sebab itu saya kata sebelum ini, kerajaan hari ini, pemimpin kerajaan hari ini, bila dia pergi berunding dengan negara luar, dia merugikan kita. Ini bukan kali pertama. Sebelum ini apa? Pasal ini trade dengan Amerika tu. Berjanji ART. ART tu. Lepas sign baru minggu lepas ke apa, ini baru kata kita kena minta garanti lah. Ini tidak melibatkan. Awak dah sign berapa bulan? Baru awak nak minta garanti tidak menjejaskan kedaulatan negara. Patut sebelum sign awak baca betul-betul lah. Yang masa saya bising dulu, masa pembangkang bising dulu. Masa kita bising-bising dia kata tak apa, belum sign lagi, tengah unding. Lepas tu tiba-tiba awak sign.
Bila awak sign, kata tak apalah, nanti kita tengok balik, ada masa. Dah sign lah. Lepas tu dah sign, dah habis dah dia punya tempoh untuk kita buat apa ni orang kata semakan ke apa. Lepas tu pergi parlimen, lepas tu baru cakap, kali ni kita nak minta garanti. Awak nak minta garanti apa? Kalau pergi kepada Amerika, dia kata nak garanti apa? Kau dah sign dah. Kau nak cakap apa benda ini? So sebab itu saya cakap, mereka ini bila sign bukan mulut saja lebih laju daripada otak. Tindakan pun lagi laju daripada otak. Dan bila kalau dia buat kesilapan atau apa benda-benda macam ini melibatkan dia seorang aja atau orang-orang dia saja tak apa. Ini melibatkan ramai berjuta-juta, berpuluh juta rakyat Malaysia ini. Dia pergi sign dengan Amerika jadi macam ini. Kita bukan saya seorang cakap. Banyak ahli pembangkang, pemimpin pembangkang cakap di parlimen maupun di luar parlimen. Bila kita nak bahas di parlimen, macam-macam lah. Tak boleh lah, tak cukup masa lah, apa ke benda lah. Boleh cakap sikit je dalam tu. Bila kita kata di luar parlimen, kamu marah. Kamu pula gaslight, kata maki hamba mengentan-gentan. Lepas itu kita jadi macam ini. Satu itu dengan Amerika itu hari. Analis, orang finance, ekonomi sekat luar pun cakap, apa hal Malaysia sign macam ni? Ya. Itu lagi Cambodia pun tak sign macam kita. Ya, betul. Dia sign tapi ada dia punya terma tu lebih baik daripada kita. Lepas tu masa tu menteri kata, sebab kita ni Cambodia tu negara mundur. Dia tak kira mundur ke maju. Kalau dia negara mundur, kamu negara maju, dia dapat terma lah bagus. Maksudnya dia mundur pun dia lagi pandai daripada kamu. Dia pula lagi cerdik, awak yang bodoh. Betul. La ilaha illallah. Itu pasal kita cakap benda-benda macam ni. Itu satu. Lepas tu dalam ambalat kita bising juga. Saya bising juga pasal ambalat. Saya kata macam mana pula ini? Masa itu si Rafizi sekarang ni dah lawan Anwar Ibrahim lah. Masa itu dia backing. Masa tu dia belum ni lagi belum. Sekarang marah lah. Sekarang marah. Dekat lah dia marah lah. Dia marah. Lepas tu masa tu dia kata, kita buat joint development dengan Indonesia berkenaan dengan ambalat itu. ND berapa? ND5, ND6 or something like that. Kawasan pertukaan. Saya cakap, Rafizi dengan Anwar boleh. Dia kata, buat apa pula kita nak buat joint development, ini kawasan kita ini kan. Dan pulau yang berdekatan dengan kawasan itu, Sipadan Delegatan, ICJ dah bagi keputusan ia milik kita. Lepas tu walaupun dia kata menteri kata ini Sipadan Delegatan tapi bukan perairan, betul, tapi saya dah cakap itu hari kita boleh pergi balik pada ICJ. Ini pulau kita dah dapat, perairan itu kita ini, pergilah balik pada mahkamah. Betul. Tapi bukannya terus bagi. No. Ya. Lepas tu masa itu dia orang kata, apa ni dekat Thailand pun kita buat, Malaysia join, apa masa tu dengan apa JDA dengan Thailand dekat kawasan atas tu, Thailand Natuna ke apa tak salah saya. Saya kata benda ni saya tahu, saya dekat EPU berapa tahun. Saya jaga section tenaga, saya jaga gas ini, saya tahu hal itu lain. Itu bukan kawasan pertikaian. Itu jarak dia lebih kurang sama Malaysia Thailand. So bila jarak tu dia pun punya pembukaan, kita punya pembukaan, kita buatlah joint development. Tapi di ambalat ini kita punya itu kita dah pergi Sipadan Ligitan, pun kita punya, kita dapat di ICJ walaupun perairan itu belum lagi ini, kita pergi baliklah. Janganlah terus-terus kita ni liquid kita atau dan gas kita, minyak dengan gas kita dah tinggal berapa je tinggal. Lama-lama habis. Ini pun awak nak share dengan orang. Jangan terus-terus senang sangat. Itu maksud saya. Pergi. Itu nombor 2. Nombor 3 macam ni pula dah. Bila dalam rundingan dia dapat 80% lebih, kita dapat berapa? 10-15%. 10-15%. Macam mana punya rundingan ini? So apa justification ke? Dia kata pasal sungai itulah apalah. Sungai lah. Tetapi janganlah macam ini sangat. Lepas tu bila orang tanya, jawablah betul-betul. Jangan koyak. Jangan koyak rabak. Koyak rabak. Ini bila ini dah koyak rabak, lepas tu dia defensif tau. Defensif. Lepas tu created a lot of noise, kan dalam parlimen tak nak jawab. Lepas tu dia punya ahli-ahli parlimen yang lain pergi macam dekat US dia panggil filibuster lah. Kan buat create noise lah, tak nak kasi orang lain cakap. Berbangun dengan siapa ni? Ada seorang ahli parlimen yang dekat Selangor itu. Apa benda tu, lepas tu Ulu Langat Ulu Langat